Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Amira Sofia binti Muhammad Yusof, wartawan dari TV PSS 6 Negeri SK Seksyen 6. Hari ini saya berada di Surau An-Nur, SK Seksyen 6 bagi membuat liputan khas program Rewang Komuniti Bubur Lambuk Kasih yang diadakan dengan kerjasama PIBG SK Seksyen 6, Panitia Pendidikan Islam dan Bahasa Arab serta Persatuan Penduduk Seksyen 6. Program ini bertujuan mengeratkan hubungan antara warga sekolah dan komuniti setempat di samping menyemarakkan semangat gotong royong dalam bulan Ramadan. Mari kita ikuti temu bual bersama beberapa individu penting yang menjayakan program ini. Boleh Ustaz perkenalkan diri dan peranan Ustaz di dalam program ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Alif bin Syuhada. Saya guru bahasa Arab dan saya juga penyelaras bagi program Rewang Komuniti Bubur Lambuk Kasih. Alhamdulillah, pada hari ini program kita pada hari ini bekerja sama dengan Panitia Pendidikan Islam Bahasa Arab, bekerjasama dengan PIBG serta ahli komuniti Seksyen 6. Dan alhamdulillah pada hari ini kita ada 4 kawah bubur lambuk dalam anggaran 2,000 pek dan setiap murid akan mendapat satu. Kita ahli karya Seksyen 6 dan juga guru-guru serta staf-staf di SK Seksyen 6. Baik, objektif program kita pada hari ini yang pertama sekali kita nak mengeratkanlah silaturahim antara sekolah, penduduk setempat serta ibu bapa lah yang hadir pada hari ini. Yang mana saya yakin dan percaya dengan adanya program ini silaturahim di antara kita ni akan bertambah erat. Dan untuk pengetahuan semua, kita memulakan bubur lambuk ini sejak seawal 7.30 pagi dan insya-Allah kita akan agihkan bubur lambuk ini pada jam 11 ataupun pukul 12 tengah hari. Saya rasa itu sahaja yang saya dapat boleh kongsikan aktiviti kita pada hari ini. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Sekarang bersama saya ialah Guru Besar SK Seksyen 6, Encik Muhammad Faisal bin Abdul Majid. Apakah pandangan Tuan tentang penganjuran program ini serta nilai-nilai murni yang dapat dipupuk melaluinya? Alhamdulillah, program yang dianjurkan ni adalah merupakan program kerjasama antara sekolah, PIBG dan komuniti setempat iaitu Persatuan Penduduk Seksyen 6. Okey. Program ini adalah bertujuan untuk kita tunjukkan kepada murid-murid dan di mana antara kita lihat kerjasama antara guru, PIBG dan juga komuniti untuk menggabungkan tenaga dapat menyelesaikan satu aktiviti yang bermanfaat, terutama sekali pada bulan Ramadan ini. Okey, program bubur lambuk ni seperti biasalah di mana-mana pun ada. Tapi kita nak tunjukkan di sini supaya anak-anak murid dan juga guru-guru nampak bahawa betapa pentingnya kerjasama antara kita lah supaya dapat mewujudkan suasana yang begitu katalah aman, damai dan menambahkan keceriaan hidup kita sebenarnya. Jadi program ini patut kita teruskan supaya setiap tahun, supaya setiap generasi nampak apakah positifnya kita buat program ini dan menjadikan ini sebagai acara tahunan kita di peringkat sekolah. Okey. Jadi sama-samalah kita bekerjasama supaya kita dapat menjalinkan hubungan dalam masyarakat. Terima kasih Tuan. Sama. Bersama saya sekarang ialah Yang di-Pertua PIBG, Puan Nurhana binti Maiki. Puan, boleh tak kongsikan peranan PIBG
dan kepentingan kerjasama PIBG dalam menjayakan program Rewang Komuniti Bubur Lambuk Kasih ini. Okey, terima kasih Mira. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pentingnya peranan PIBG dalam program Masak Bubur Lambuk Komuniti hari ini adalah antaranya membantu pihak sekolah dan juga untuk mengeratkan lagi hubungan antara parent dan juga sekolah. Kami daripada PIBG membantu daripada segi dana dan juga menggembleng tenaga daripada ibu bapa dan juga guru-guru di sekolah Seksyen 6. Besar harapan saya sebagai program ini dapat diteruskan pada tahun-tahun yang mendatang dan dapat sambutan daripada semua pihak. Terima kasih. Terima kasih Puan. Bersama saya, pengasas tim Bubur Lambuk WOW merangkap pengerusi Persatuan Penduduk Seksyen 6, Encik Muhammad Fahmi bin Zakaria. Boleh Tuan kongsikan peranan komuniti dalam menjayakan program ini serta kepentingan kerjasama antara komuniti dan pihak sekolah? Okey, pertama sekali peranan kita dalam komuniti ni sangat pentinglah untuk masyarakat. Okey, di mana sebenarnya untuk pengetahuan pihak sekolah, okey, program Bubur Lambuk WOW ni bukan hanya pada bulan Ramadan. Kita setiap bulan, sebulan sekali kita tetap buat hasil donation orang ramai, yang mana kita setiap kali hujung bulan kita akan buat dan kita agihkan kepada seluruh masyarakat. Cuma yang rasminya adalah pada bulan Ramadan lah. Dan untuk pengetahuan, Bubur Lambuk WOW ni telah pun dikelolai, telah diadakan setiap tahun selama 6 tahun betul-betul. Jadi ini adalah tahun yang ke-6 lah setakat ni, insya-Allah. Terima kasih. Okey. Program Rewang Komuniti Bubur Lambuk Kasih ini jelas memperlihatkan semangat kerjasama yang erat antara pihak sekolah, PIBG dan masyarakat setempat. Semoga program seperti ini dapat diteruskan lagi pada masa hadapan bagi mengeratkan lagi hubungan antara warga sekolah dan komuniti. Saya, Amira Sofia binti Muhammad Yusof, melaporkan dari Surau An-Nur, SK Seksyen 6 untuk TVPSS 6 Negeri. Sekian, terima kasih. أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد يلا نمد الإيد من غير كلام